Sebab tu lah tak boleh tunggu, kena mula dulu. Inilah hakikatnya bila mana kita nak mula buat simpanan dalam bentuk emas. Jangan tunggu waktu yang terbaik, mula saja dulu simpan emas ni ikut bajet kita sendiri. Kalau kita masih menunggu waktu yang terbaik ataupun harga yang terbaik, sebenarnya harga emas ni tak tunggu kita pun. Kita boleh imbas balik dulu 1 gram RM100, 1 gram RM300, 1 gram RM500. Tapi sekarang 1 gram tertinggi setakat ni adalah RM647 untuk 1 gram. Kalau kita masih menunggu waktu yang terbaik untuk kita mula buat simpanan dalam bentuk emas, sampai bila-bila pun kita tak akan mula, dan sampai bila-bila pun kita tak akan ada simpanan emas. Sebab tu ramai sekarang orang mula buat simpanan dalam bentuk emas ni melalui akaun Masjid Public Gold. Mudah disimpan, mudah dijual, tiada had simpanan, boleh keluarkan emas fizikal bila-bila masa sahaja, dan yang paling best, ini bukan satu komitmen wajib bulanan. Public Gold sudah ada lebih 2.1 juta penyimpan emas di seluruh dunia, dan inilah cara yang paling mudah dan paling murah untuk kita semua mula buat simpanan dalam bentuk emas setakat ni di Malaysia. Kalau nak simpan emas, tak payah tunggu, mula saja dulu simpan emas ni ikut bajet kita sendiri. Boleh saja simpan emas ni ikut bajet kita sendiri, serendah RM100 yang pertama ataupun 1 gram emas yang pertama. Ada bajet lebih nak simpan lebih pun tak apa, di Public Gold tiada had simpanan. Jadi sekarang dah bolehkan simpan emas ikut bajet sendiri. Nak saya bantu, boleh klik saja link di bio saya untuk saya bantu. So, nombor 1, cek komen, jangan lupa follow.